Hai, what's up guys? Okay guys, hari ni aku nak pasang hot water daripada Jovan. First kita unboxing dulu guys. Apa yang kita ada? Jovan. Okay, ni yang manual punya guys, yang bukan yang ada apa pump. Ini yang manual punya. Harga dia lebih kurang 280. Okey, lagi aku perlukan panel. Lagi kita ada ni flexible pipe, white tape, screwdriver dengan drill. Okey. Okey, jom guys, kita start. Di bawah ni ada skru. Terus screwdriver. Right. Setkan dulu area dekat mana yang sesuai nak letak dia. Okey. Ni inlet. So kita tengok inlet kena pasang bagi betul. Air masuk dekat inlet. Daripada sini ni air untuk masukkan ke sini dengan menggunakan flexible yang aku beli dekat DIY, flexible pipe ni nanti. So yang ni connect ke sini. Stopcock. Okey, kode di stopcock. Nanti yang kemudian yang kita akan pasang guys. Kita setting ni dulu. Jadi dia akan pasang ke sini lah. Gitu. Right. Ni kat sini. Alright, boleh. Okay, bila kita dah balut pakai white tape ni, kat sini dua ni inlet dengan outlet. Okay, kita balut yang ni pula. Balut dia punya trip. Siap. Letak tegak. Masukkan dalam ni. Tutup balik. Try pasang tekan sini. Inlet ni. Yang ni untuk inlet. Panah. Okey, cun. Pasang switch ni. Alright. Sinilah cantik. Cun. Okey, kita start buat marking. With pencil.
Okay guys, dah siap pasang ni holder dia. Senangnya just plug. Okay, kita nak pasang kabel pula. Okay, rumah ni dah ada kabel dekat atas ya guys. Okay, dekat atas ni kabel. So, dah ada soket dekat atas. So, plug dia 3C. Sudah siap guys. Jangan lupa subscribe, like, comment and share guys. Macam-macam channel aku akan share dengan korang. Okay, thank you for watching. Turn it on. Okay, sekian dulu guys. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye bye.